Kita kan manusia, kita tahu setiap kali kita tengok depan cermin, kita tahu depan tu diri kita sendiri. Tapi korang cuba fikir tengok dekat sikit. Haiwan, kalau dia tengok cermin tu, dia tahu tak depan tu sebenarnya diri dia? Okay, korang kena dengar cerita ni. Start daripada legasi Darwin sendiri, soalan tu dah pun ditanya, dan sambung kepada seorang psikologis yang develop cermin ni sebagai salah satu alat untuk gunakan untuk haiwan tersebut kita test sama ada mereka sedar tu diri dia orang ataupun tidak. Ada beberapa haiwan yang obviously dah lepas test ni lah. Contoh dia macam chimpanzee, macam gorila, macam orangutan, kita sendiri of course, tapi tak semua grade ape yang lepas test ni. Ada grade 8 macam gorila dengan chimpanzee, ada beberapa individu yang gagal untuk kenali diri dia bila tengok depan cermin ni. Secara generalnya, ujian mirror test ni dia terbahagi kepada beberapa peringkat lah bila haiwan tersebut pertama kali tengok cermin. Pertama sekali ialah tingkah laku sosial. Maksud dia sebab haiwan tu asalnya awal-awal dia tak tahu yang depan tu cermin, depan tu mungkin dia nampak macam lawan dia ke ataupun macam lawan dia. Jadi dia akan sama ada jadi peramah ataupun dia akan jadi agresif. Tingkah laku kedua, dia macam check dulu cermin tu, dia tengok akan pegang cermin dan sebagainya. Tingkah laku ketiga, dia akan buat apa yang kita panggil sebagai tingkah laku pemeriksaan kendiri, self-directed behavior. Maksud dia di sini, dia akan pegang telinga dia, dia akan buka mulut dia, nak tengok dekat dalam cermin tu. Ini ialah calon-calon haiwan, bila dia buat benda ni, ialah calon yang paling tinggi kejayaan dia lah untuk lepas test mirror ni kita panggil. Fasa terakhir ialah test untuk letakkan tanda. Saintis, dia akan letak tanda dekat kepala, dekat badan haiwan tu. Contoh dia selalu saintis akan letak X lah, tanda X dekat kawasan yang selalunya mereka tak dapat tengok melainkan dengan menggunakan cermin. Jadi bila haiwan tu tengok dan dia akan cuba padamkan tanda yang saintis letak, yang tu maksud dia dah lepas ujian cermin tu. Masa mula-mula orang ingat selalunya primata je yang ada kepandaian untuk melepasi mirror test ni. Tapi semakin lama kajian dibuat, semakin mengubah tanggapan mereka. Sebenarnya banyak lagi binatang selain daripada primata macam gorila, orangutan, manusia dan sebagainya yang dah pun melepasi cermin ni. Awal tahun 1994, haiwan-haiwan macam dolphin pun dah boleh lepas. Tapi ikan paus kita tak tahu dia lepas ataupun tidak lah, sebab susah kita nak design satu cermin yang besar gila untuk ikan paus tu tengok lah. Yang tu dah satu hal lah. Lepas tu tahun 2006 buat pertama kalinya spesies gajah lulus, gajah Asia. Tahun 2008 yang lagi mind blown, bukan spesies primata, bukan spesies mamalia bahkan, ada satu jenis burung. Burung apa? Burung murai. Dan burung tu pun lulus juga dalam ujian cermin ni. Makin lama makin pelik kita dengar, ketam pun boleh lulus, ikan pun boleh lulus, ikan pari pun boleh lulus. So dia mengubah tanggapan yang sebenarnya capability untuk mengenali diri sendiri ni, dia bukan terhad dekat kawasan otak yang eksklusif untuk mamalia ataupun untuk primata. Selalunya kita ingat bahagian depan ni yang ada power untuk intelek, tapi rupa-rupanya kemahiran mengenali diri sendiri tu adalah lebih primitif daripada kelebihan-kelebihan kemampuan intelek yang moden macam kita manusia dan juga primata-primata lain lah. Tapi ada masalah dengan ujian guna cermin ni. Salah satu masalah dia ialah dia bergantung kepada visual. Maksud dia binatang, haiwan yang primarily guna sistem penglihatan saja yang ada chance yang tinggi untuk melepasi test ni. Selalunya haiwan-haiwan macam anjing sebenarnya tak lepas test ni, dan memang padan lah sebab mereka menggunakan pendengaran dan deria bau untuk mengesan, untuk mengenali dunia mereka. Kalau kelawar lagi lah, kelawar guna gemar lokasi iaitu echolocation untuk tengok dunia. Macam mana dia nak lepas dengan mirror test? So ada banyaklah kekurangan test ni untuk nilai sama ada kelawar ataupun anjing mereka betul-betul nilai ataupun tak. Dan lagi tak best, kucing. Kalau ikut secara official, ramai saintis kata tak lulus. Tapi bila kita tengok trend, ada orang pernah buat trend guna kucing dia dan tangkap gambar semua, macam kucing tu tahu je diri dia siapa. Bila kucing tu ada reaksi lah dekat phone tu, menunjukkan bahawa banyak lagi kelemahan-kelemahan dekat dalam ujian mirror ni dalam menentukan kemampuan intelek haiwan dalam mengenali diri mereka. Jadi apa pendapat korang? Korang rasa haiwan macam kucing, anjing semua ni, mereka tahu tak tu diri dia orang?